Harga minyak global dijangka bergerak dalam lingkungan $65 Amerika hingga $80 setung bagi tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang susulan ketidaktentuan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pengarah urusan kumpulan Onyx Capital, Jorge Montepec berkata, rundingan kedua-dua negara menunjukkan perkembangan yang perlahan namun masih berada di landasan positif walaupun berdepan isu kepercayaan yang telah lama berlarutan. Menurut beliau, harga minyak berpotensi melonjak melepasi $80 setung sekiranya berlaku tindakan ketenteraan antara Iran dan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, bekalan minyak yang masih banyak di rantau Teluk Parsi dijangka membantu mengekang kenaikan harga sekaligus menghalang purata harga minyak melebihi $84 setung bagi tahun ini. Jelasnya pasaran ketika ini mengandaikan Selat Hormuz akan terus dibuka dan aliran bekalan minyak global tidak terganggu meskipun ketidaktentuan rundingan masih memberi kesan kepada sentimen pasaran. Dalam pada itu, Montepec menyifatkan Asia sebagai rantau yang amat terdedah kepada gangguan bekalan gas, namun Malaysia berada dalam kedudukan lebih baik berikutan statusnya sebagai negara pengeluar tenaga. Sementara itu, sebarang perubahan politik di United Kingdom dijangka tidak memberi kesan besar kepada pasaran tenaga global kerana sumbangan pengeluaran minyak negara itu adalah terhad.